Kumpulan komunikasi kami pada hari ini terdiri daripada ahli kumpulan Ahmad Nasri bin Yusof, Dewa Pria Anak Perempuan Tanah Segmen dan Tilu Ahli RC Anak Perempuan Ula Akan Nazar. Apabila saya dilantik sebagai ahli kumpulan perundingan yang mewakili Malaysia dalam satu program anjuran Biro Hal Ehwal Perdagangan dan Budaya Kementerian Dalam Negeri Amerika Syarikat, saya sedar bahawa tanggungjawab yang dipikul bukan sekadar melibatkan kemahiran teknikal atau pengetahuan, tetapi lebih penting lagi ialah kemahiran komunikasi antara budaya. Dalam dunia global yang kompleks, memahami dan menyesuaikan diri terhadap perbezaan budaya amat penting untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu rundingan. Okey, baik. Soalan yang pertama, bincangkan tindakan yang sepatutnya anda lakukan apabila anda dilantik sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia. Salam sejahtera, saya Dewa Pria, nombor matriks 290256. Soalan 1. Tindakan 1. Memahami dan menghormati budaya asing. Langkah pertama yang saya ambil adalah memastikan saya memahami budaya negara yang menjadi tuan rumah. Dalam kes ini, Amerika Syarikat serta budaya negara-negara lain yang turut serta dalam perundingan. Ini meliputi cara komunikasi mereka, ekspresi wajah, nada suara, gaya berpakaian serta nilai dan norma sosial mereka. Contohnya, saya mendapati bahawa wakil dari negara barat lebih cenderung kepada komunikasi terus dan terbuka berbanding budaya Asia yang lebih mementingkan kesopanan dan menjaga air muka. Maka saya menyesuaikan diri dengan mengurangkan penggunaan bahasa berkias dan mula menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih terus namun tetap berhemah. Tindakan kedua pula, meningkatkan kecekapan dalam bahasa Inggeris. Latihan kendiri dan penyesuaian dialek. Berlatih menggunakan dialek Amerika, menonton video rundingan dalam bahasa Inggeris dan berbual dengan rakan sekerja untuk tingkatkan pengucapan dan sebutan. Penggunaan ayat ringkas dan tepat. Mengelakkan struktur ayat kompleks, sebaliknya memilih gaya penyampaian yang mudah difahami dan menunjukkan keyakinan. Kawalan nada suara dan bahasa tubuh. Mengawal nada suara dan ekspresi muka, mengekalkan kontak mata sewajarnya sebagai tanda kejujuran dan profesionalisme dalam budaya barat. Penyampaian terstruktur. Menggunakan teknik point, proof dan proposal dalam pemberitahuan atau penyampaian hujah secara tersusun, berkesan dan meyakinkan. Bagi tindakan ketiga pula, menerapkan strategi komunikasi antara budaya, menyesuaikan gaya komunikasi secara adaptif dan responsif mengikut budaya delegasi lain, serta menggunakan teknik active listening untuk menunjukkan penghargaan dan membina rasa saling percaya. Menerapkan pendekatan framing dengan membingkai mesej agar selari dengan nilai dan keutamaan budaya pihak lawan, seperti mengaitkan cadangan dengan isu global seperti kelestarian dan tanggungjawab bersama. Berperanan sebagai cultured bridge dengan memberi penerangan kepada delegasi Malaysia tentang norma budaya asing bagi mengelakkan salah faham dan insiden yang tidak disengajakan. Menangani isu sensitif budaya secara diplomatik. Contohnya, menjelaskan isyarat tangan yang disalah tafsir secara peribadi agar komunikasi kekal profesional sepanjang rundingan. Tindakan keempat pula, membina hubungan jangka panjang dan rangkaian diplomatik. Menyertai aktiviti sosial seperti makan malam rasmi dan sesi santai bagi membina hubungan mesra dan kepercayaan antara delegasi pelbagai negara. Menggunakan peluang interaksi tidak formal untuk memahami nilai dan keutamaan budaya lain serta mengukuhkan hubungan profesional. Berkongsi maklumat positif tentang Malaysia seperti kestabilan politik, kekayaan budaya dan dasar mesra pelabur untuk meningkatkan imej negara. Membina jaringan diplomatik jangka panjang yang
yang dapat dimanfaatkan dalam rundingan masa depan dan memperkukuhkan kedudukan negara di arena antarabangsa. Okey, soalan seterusnya, soalan yang kedua. Huraikan 3 strategi komunikasi yang paling sesuai berserta justifikasi hujah yang anda dapat mengurangkan perbezaan budaya. Okey, baik. Strategi yang pertama, emotional appeal. Iaitu rayuan emosi lah yang akan digunakan. Menggunakan unsur emosi seperti empati, simpati dan keperhatian dalam komunikasi untuk membina hubungan yang lebih mesra dan saling memahami, serta menyentuh nilai kemanusiaan sejagat seperti keadilan dan kesejahteraan. Seterusnya, membantu mencairkan suasana yang tegang dalam rundingan dan meningkatkan penerimaan pihak lawan dengan mengimbangi pendekatan emosional bersama hujah rasional dan data sahih agar mesej kelihatan tulen dan meyakinkan. Seterusnya, strategi yang kedua, information only strategy. Iaitu strategi berdasarkan maklumat sahaja. Iaitu menyampaikan fakta dan data secara objektif tanpa tekanan atau unsur paksaan, selari dengan budaya barat yang menghargai ketelusan, hujah rasional dan bukti yang konkret dalam membuat keputusan. Mengelakkan salah faham budaya dengan memberi maklumat yang bersifat universal serta menunjukkan integriti dan keterbukaan yang membina kepercayaan dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, strategi yang ketiga, Unique Selling Propositions, USP. Iaitu menonjolkan kelebihan unik Malaysia seperti lokasi strategik, kestabilan politik dan komitmen terhadap tenaga yang boleh diperbaharui untuk membezakan kedudukan negara daripada pesaing yang lain dalam rundingan antarabangsa. Menyampaikan mesej dengan keyakinan sambil menghormati kelebihan orang lain, sekaligus membina persepsi positif dan meningkatkan peluang kerjasama jangka masa yang panjang yang saling menguntungkan. Jadi itu saja, sekian daripada kami, pihak kumpulan, mengucapkan ribuan terima kasih.